Diploma Psikologi merupakan satu program di mana pelajar dilatih secara profesional dalam teori, pengetahuan, kemahiran dan kaedah dalam psikologi. Diploma Psikologi ditubuhkan pada tahun 1998 seiring dengan penubuhan Kolej J. Petra yang kini dikenali sebagai Kolej Unity Kota Baru. Program ini telah mendapat pengiktirafan daripada KPT, MQA dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam. Pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga CJ Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) layak untuk memohon mengikuti kursus Diploma Psikologi ini. Syarat kemasukan untuk lepasan CJ Pelajaran Malaysia ialah sekurang-kurangnya perlu lulus dalam 3 subjek dan lulus dalam subjek matematik dan sains. Bagi pelajar lepasan CJ Tinggi Pelajaran Malaysia pula, pelajar perlu memperoleh sekurang-kurangnya grade 2.00 dan lulus dalam subjek matematik dan sains di peringkat CJ Pelajaran Malaysia. Pelajar yang mengikuti kursus Diploma Psikologi di Kolej Unity Kota Baru akan mengikuti tempoh pengajian selama 3 tahun iaitu selama 6 semester. Peluang kerjaya bagi lepasan Diploma Psikologi pula boleh memohon pekerjaan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia bagi jawatan penolong pegawai anti dadah S29, penolong pegawai psikologi S29, penolong pegawai pembangunan masyarakat S29 dan juga penolong pegawai takbir N29. Selain itu, pelajar juga boleh menjadi kaunselor sekiranya berminat di mana-mana organisasi, tetapi pelajar perlu menyambung pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang kaunseling di mana-mana institusi pengajian tinggi. Dan pelajar juga boleh memohon pekerjaan dalam sektor swasta bagi bekerja dalam bidang pengurusan sumber manusia, pegawai pemulihan dan lain-lain lagi. Selain itu, pelajar juga boleh melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di mana-mana institusi pengajian tinggi awam dan juga institusi pengajian tinggi swasta (IPTS).